Warnanya apa? Wah. Durian daun. Tak apa, sini pun boleh. Tu dia durian daun. Durian daun. Inilah durian daun. Teringin nak rasa pertama kali di Lingga Daik. Durian daun di Melaka ada nama durian daun, tapi di sini buahnya. Jadi kita nak rasa. Oh, ada lah ni. Ada. Ingat dah patah. Pertama kali Pakcik Pertama kali nak rasa durian Masuk daun. aja. Alhamdulillah. Jadi kali ni kita bawa lagi rombongan daripada Malaysia. Di sini kita dapat jumpa durian daun. Kata Pakcik tadi dia ada dengar kampung nama durian daun, tapi di sini dia dapat merasa langsung durian daun. Yuk. Ni dia punya pokok dekat kebun. Ni kat kebun. Ada kebun. Enak. Enak rasa durian daun ini. Durian daun. Kita kat Malaysia ada tempat namanya durian daun. Kita ada mata perguruan durian daun. Dia dah tukar mata perguruan perempuan Melayu. Ada durian daun ni. Durian daun. Okey Pakcik. Sedap durian daun. Wah, pandai adik ni. Jangan dah. Oh, masuk dalam. Tak apa. Saya tinggal sapu senang. Ada lagi. Cara ni. Ada lagi. Dia satu lah dia dalam satu las paling 2-3 butir je. Dia kalau di Borneo dia banyak dia hutan-hutan. Cuma dia sana ada warna oranye, ada kuning isi dia. Kuning. Kalau tak jumpa isi macam ni. Tebal di sini. Durian daun. Pertama kali rasa. Dan dia tak macam yang cakap tu boleh melekit-lekit kan? Tak ada. Dia ni lebat ni, yang dia ni. Cuma besar-besar gini lah. Dia ada 2 pokok tak? Satu. Dalam kan balik botol. Ya, paling besar macam ni lah. Pendek je. Oh. Kat Malaysia panjang. Tak, dia ni banyak banyak jenis dia. Ada yang kesep biji dia. Itu pun itu takkan satu je. Ada je dalam satu. Ada, ni ada 2 ni. Okey, 2 bangsa, 2 jalan. Oh lah ya. Macam lambu. Mana tuan? Ya cik. Alhamdulillah. Tak rasa tak patut kena balik lah man. Dia sengaja nunjuk kan? Jangan kepunan kan? Dia sengaja kata orang Melayu kan kepunan. Ya, senang lah. Satu-satu. Ni. Ambil ya. Ini ada lagi. Tak ada lagi. Tak ada. Terima kasih Pakcik. Alhamdulillah. Ni durian daun saudara ni dia bentuk. Sedap. Sedap. Alhamdulillah. Tak ada lagi. Durian daun. Tak tahu mana. Apa ni? Kampungnya apa? Daik. Pulau. Durian daun daik. Baik. Lemak dia sedap. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita 48 jaring dan sebagainya dulunya sehingga menjadi Pulau Mepah, salah pendengaran dan sebagainya. Dan di Pulau Mepah ini merupakan benteng awal. Maksudnya dia ada benteng lagi di depan sana, ada di pantai sini di Tanjung Keke itu, tapi dia lebih memantau benteng. Tapi ini benteng pertahanan. Jadi di benteng di Pulau Mepah ni ada tersisa lagi Pulau Mepah. Boleh nanti ambil gambar dan sebagainya di Pulau Mepah. Berarti Cik. Dekat. Masak. Kita beli. 40 lebih ni. Ini papan. Yang kiri papan. Itu tingginya tak? Ini tinggi papannya tak? Sekejap lah kalau nak naik dagat. Ini tinggi batang. Ini tinggi batang. Ini sedap ni. Sedap. Masih dah tak ada. Mana
nanti bakar sana. Dia nak bawa balik. Balik ke mana? Tak, di pantai nanti bakar. Awak kat sini. Nak beli ikan, nak makan ikan di situ pula. Nak makan ikan. Yang tu yang mata tu di sini mata lawan tu. Tak, itu tadi kita kena pakai gas angin. Kat senangnya. Jadi beli ikan. Jadi Ambil cepat. Assalamualaikum saudara. Jadi hari ni kita bawa rombongan Makcik Marisah ke Pulau Mepah. Dan sekarang tadi kita pergi pertama kita habis sarapan, lepas tu kita makan derian daun. Cuba merasa derian daun kerana di Malaysia tu ada namanya derian daun. Tapi baru merasa derian daunnya dekat sini. Dan kali ni kita nak ke Pulau Mepah. Dan singgah sini ternyata pas pula orang balik jaring ikan. Ujung-ujung nak beli ikan akan kita bakar dekat Pulau Mepah. Kan? Cuba dulu. Ni sedap bakar. Dah. 3 ekor sekilo 60. Agak-agak je agak-agak. Tu paling tadi ni berapa? Kita kena asal-asal kita kena Nukang apa? Yalah, buat tu masak pindang je. Pindang. Ya, rebus tu. Apa lagi? Mana cukup ekor. Dia jagung ni. Tak, ya Allah. Ambil cepat lagi 1 ekor. Kalau laga main ni. Oh, tak pala lagi. Salah makan nasi lagi. Nak makan nasi lagi. Dua, 24. Ni banyak di luar. Ini batang. Ini papan. Oi. Ini tohok. Oh. Tohok. Apa tohok? Tohok. Ni Ginseng. Ini sekelaran kata no Pak Tamadi. sekelarau petam. Okey. Tak, nanti bagi dia orang masuk dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat ke Pulau Mepah. Oh, Oh, kat dalam. Main dekat luar je. Tak ada standby je kat atas pegang. Baik, jawab. Laki kau. Boleh. nah tu kalau awan tak tutup tu nampak Gunung Daik dia. Okey. 1 2 3. Sekali lagi 1 2 3. Okey. 3. Oh. Lebih ke sana. Boleh? Ada gambar dia ni bawah pintu gerbang. Bang, nanti kanan mak meriam. Meriam. Jadi boleh. Oh tu dia Bang Kujuh ni bang. Selain sampan, saya jongkong. Orang balik. Hai. Bangkolah syukur alhamdulillah kalau dah beradik boleh. belum lagi. Kalau nak buat mak bangko muat. Kita ngantar. Coba jangan sini ya. Lagi nganu.
Jadi rombongan makcik Marisa naik ke atas, sedangkan kami rumah Mak Ngah minta tolong masak kerana rumah Kak Bai tu dia tak dapat nak masak. Soalnya dia lagi berbongkar. Minta tolong masak dekat rumah Mak Ngah. Rumah Fahmi ni, Fahmi. Fahmi atau panjang ni. Fahmi tak ada. Boleh? Ya, tak apa. Okey, sekarang tadi kita ke rumah Mak Ngah minta tolong masak. Lepas tu kita lanjut lagi untuk naik ke atas. Kerana tadi rombongan dah pergi ke atas. Jadi kita lanjut pergi ke atas pula. Saudara tahu tak, jadi dulu kecil saya pernah tinggal dekat sini. Waktu tu pak saya dia kan orang kesihatan, ditugaskan di Pulau Mepah ni. Jadi kecil saya di sini. Kisaran saya berapa tahun kat situ? Saya umur pokoknya kecil lah, saya tak ingat. Pak saya, mak saya tinggal di situ. Habis tu tak ada lagi orang tinggal. Nyungap. Kita lanjut ke atas. Wow. Kecil ni ada ni. Lah jumpa pula. Semalam jumpa, ini jumpa, hari-hari jumpa. Dah ke sana, Pak? Oh, istirahat dulu. Ya, Pak, Bu. Bekal masing-masing. Bekal yang orang anu tadi tu. Ngap ke naik? Jadi di depan ni dia kan ada benteng. Benteng pertahanan. Kita tengok. Okey, Pakcik. Okey. Bagus pertahanan orang Melayu. Oh, benteng. Ni benteng lekuk nama dia. Ambil kita dah sampai kemari ni. Ge. Lintang pula. 1 2 3 1 2. Okey, 1 2 3. Tak apa, saya video. Duduk sini, tak uri ni tanam kat sini. Okey, 1 2 3. 1 2 3. Bebas, gaya bebas. 1 2 3. Okey. Lingga. Habis semua dah kau punya kolesterol semua. Lama lagi saya. Happy birthday to you. Ini tanda ucapan paling cepat. Dia lahir kat sini. Lahir kat sini. Bukan hari lahir, di tempat lahir. Macam satu tempat yang turis datang buat elok-elok. Ya. Jadi nanti yang jaga bot pun ada bisnes. Orang kan? Boleh buka tempat makan juga, Cik. Boleh buka. Kena buat elok-elok lah. Macam dekat Kelantan, Kota Baru. Dia buat dari Kota Baru kita naik bot. Ya. Dia panggil tempat itu Pulau Suri. Oh, panggil tu. And then di sana memang tempat orang nak macam piknik lah. Ya. Ada gerai-gerai kan, then dia buat ni macam aktiviti lagi ya. Buat nak nyanyi ke, buat game ke apa. Ya. And then dia sebelah dia ada sungai. Sungai tu dia buat macam bot gitu. Bot orang jual dari bot. Oh. Bot tu kita boleh order apa. Oh. Makanan lah, yang buah-buah makanan dia buat.
Kita makan dia di tepi lah. Tak, kita bawa atas ni. Oh. And then dia dua buat lilin ada pokok-pokok kan. Ya. Bawah ni. And then siapa nak keluarga besar kan, kita boleh sewa Besar. tikar plastik tu. Ya. Dia satu tu RM1. Oh. Sewa je. Satu tikar RM1. Boleh berapa jam itu? Boleh dia pakai tak pakai jam. Oh, tak pakai jam. Boleh satu tikar je. Jadi yang tengok bisnes sana. Nah, itu yang dari Singapura. Sini kak, saya bawa ni. Jadi, ni orang ni gotong royong untuk buat apa? Buat tiang Tiang untuk dapur rumah Kak Bai. Jadi masih apa? Sistem gotong royong. Kita makan kan. Tak apalah. Lumpur lah. Tak apalah. Ujung ni yang ujung lumpur. Ya. Besok kita lanjut. Ada yang apa? Ada yang manis. Ni kita campur ni, kita letih. Campur roti bakar. Letih di bawah pokok ciku. Datang dia. Ada pinggan tak dia? Ya, ambil basuh-basuh sayang. Bismillah. Ni tisu ada. Gatah je. Ambil alas, tisu ada. Jadi saya bantu tengok. Tak apa. Jadi waktu ada rezeki tadi kita tu datang ni jumpa ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semua ni.